Dah namanya orang faham kan, memang gemar sangat kalau ke gula masam patin poyak ni. Kebetulan pula si Rania ni kabur lama tak makan patin poyak. Alang-alang balik kampung tu kan, dia buat stok lah patin yang talapia ni. Mudah kedai ni akak belilah 3 ekor ikan patin, 3 ekor ikan talapia. Cukup lah untuk Rania. Abang-abang dia tak suka ikan. Siap dia siang, siap dia bungkus sekali. Senang lah nak balik rumah kita kan. Sampai-sampai je kat rumah boleh terus masuk dalam peti ais. Dah seru bagai muk rajin tu kan. Baru hari ni nak masak patin poyak tu. Asalkan orang malas arwah ayah kat kabur. Mana taknya tak payah tumis-tumis, tak payah pura-pura santan, lebur-lebur je dah siap masak poyak ni. Orang dulu macam ni pun dia kata masakan malas. Kalau orang sekarang ni tak tahulah. Resepi dia simple sangat. Bahan-bahan dia tak banyak tapi yang penting tempoyak wajib sedap. Tempoyak tu memang akak buat sendiri. Akak tak guna durian yang dah tak elok. Satu lagi tips kan supaya ikan tu tak bau macam-macam, akak buang dulu urat yang ada kat tengah-tengah ikan tu. Barulah sedap patin tempoyak kita. Menggelegak kuah dia baru akak masukkan patin. Akak masak ni seekor je. Akak kan kalau masak patin poyak ni akak suka masuk garam je. Perasa ada dengan gula akak tak masuk. Sebab manis sedap dah terletak pada tempoyak tu. Boleh je kalau korang nak tambah gula dengan perasa, ikut selera korang lah. Daun kesum, bunga kantan dilupa jangan ya. Itu semua untuk bangkitkan lagi rasa patin tempoyak kita. Siap dah lah patin tempoyak akak. Korang suka bahagian mana? Apa lagi korang wajib try tau.